Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya nak tunjukkan simulasi bonus penajaan package DX10 itu RM10 lah. Jadi yang ini simulasi 1. Anda package DX10 menaja 2 orang yang package DX10 dan susu macam ni lah. Baik, apa yang akan anda dapat? DX10 taja DX10 sponsoring dapat RM5. DX10 taja DX10 dapat RM5. Port pairing bagi DX10 ni memang tak ada lah. Jadi tak ada. Unilevel pun tidak ada. Jualan pin juga tak ada. Total bonus yang anda dapat hasil menaja 2 orang DX adalah RM5 campur RM5, iaitu RM10. Baik. Simulasi yang kedua, anda DX50 menaja 2 package DX50 susu macam ni lah. Baik. Sponsoring anda dapat berapa? Baik. DX50 taja DX50 dapat RM10. DX50 taja DX50 dapat RM10. Anda DX50 package DX50 sama lah keadaan tadi. Port pairing sini memang tak ada berlaku pairing lah, so memang tak ada. Unilevel pun tak ada. Jualan pin juga tiada. Total bonus berapa? RM10 campur RM10. Total bonus RM20. Simulasi yang ketiga. Tadi anda package DX50 menaja 2 package D0. Letak kiri macam ni, kiri kanan lah. D0 package yang 260. Dari segi sponsoring, DX50 taja D0 sponsoring dapat RM10. Taja lagi satu D0, satu package D0 RM10. Anda package DX50 walaupun sini ada pairing yang berlaku, tapi tidak layak. Unilevel juga tidak layak. Jualan pin tiada. Total bonus RM10 campur RM10. Total bonus yang anda dapat daripada menaja 2 package D0 adalah RM20. Simulasi yang keempat, anda DX50 menaja package D1 yang nilai dia 520 sama juga susunan dia. Dari segi sponsoring, DX50 taja D1 sponsoring dapat 10. DX50 taja D1 juga dapat 10. Anda package DX50 walaupun sini sepatutnya ada pairing yang berlaku, tapi anda tidak layak, so tak adalah. Juga Unilevel tidak layak. Jualan pin pun tiada. Total bonus RM10 campur RM10. Total bonus yang anda dapat ialah RM20. Simulasi yang kelima, anda DX50 menaja stokis D3 RM3,120. 2 orang letak di kiri dan kanan. D3. Baik. Tengok dia punya ni sponsoring. Sponsoring sama juga. Sebab anda package DX50 walaupun pergi menaja D3 package RM3,120 sponsoring
RM10. Ini DX50 taja lagi. Package D3 RM10 juga dapat. Walaupun sini ada berlaku pairing, tapi Anda tidak layak. So port pairing tak ada, tak dapat lah. Unilevel tak layak, jualan pin pun tak ada. Total bonus RM10 campur RM10, jadi Anda dapat RM20 sahaja. DX50 taja D4 dapat RM10, RM10. Taja sebelah lagi D4 dapat RM10. Ada package DX50 port pairing, walaupun sini ada pairing berlaku 20 port lah ni contoh. Anda tidak layak. Unilevel tak layak, jualan pin tak ada. Total bonus RM10 campur RM10, RM20 Anda dapat.